saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Ini ialah Hospital Putra. Ini Pliken Hotel. Tu Ini salah satu daripada hotel yang telah lama berada di Batu Pahat. Ini keadaan di Pasaraya, target dan juga hotel iaitu The Summit Hotel. Itu ialah bangunan Tengku Mahkota Ibrahim Ismail. Ini Pantai Hospital, iaitu satu daripada pantai hospital yang terdapat di Batu Pahat. Sahabat sekalian, ini adalah merupakan pasaraya yang terbesar di Batu Pahat. Adalah gerbang dia. Itu ada tulis selamat jalan pandu cermat. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Senin, saya dalam perjalanan daripada Pesrai Batu Pahat untuk menuju ke KPJ Specialist Hospital Batu Pahat, iaitu yang terletak di Jalan Keluang. Jadi dalam perjalanan ini saya akan menempuh beberapa kawasan dan juga pusat-pusat perniagaan yang akan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi cuaca pada hari ini cerah dan nampaknya matahari telah pun naik dan mulai panas dan terik. Walau bagaimanapun keadaan jalan begitu lengang juga kerana pada hari ini adalah hari cuti sekolah. Jadi beginilah keadaan di Jalan Pesrai pada waktu pagi seperti ini. Jadi apa yang saya nak tunjukkan kepada sahabat sekalian, untuk sampai ke KPJ Pakar Hospital Batu Pahat ini, saya akan melalui jalan yang saya tunjukkan ini. Dan di sini jalannya adalah merupakan jalan Pesrai menuju ke Batu Pahat. Jadi saya akan melalui kawasan Tukang Hamid Kayu dan begitu juga di persimpangan seperti Sempang Parit Jalil. Jadi pada masa ini nampaknya banyak juga kenderaan yang melalui jalan ini, dan saya dapat tunjukkan kepada sahabat beginilah keadaan jalan di sini. Dan di sebelah kanan saya itu ada bangunan, dan itu adalah merupakan bangunan Hospital Putra Batu Pahat, satu-satunya hospital yang terdapat di kawasan Pesrai. Dan berhadapan dengan hospital ini ialah itu medan selera, iaitu Benteng Selera Pesrai. Ini sekarang saya menuju ke KPJ. Jadi sekarang ni berada di Jalan Bakau Condong. Sekali lagi dekat sini banyak kenderaan dan seharusnya pengguna-pengguna jalan raya berhati-hati bila berada di kawasan seperti ini. Ini dia. Jadi sekarang ni saya berada di persimpangan ini di sebelah kanan ini. Ini Pliken Hotel. Itu Ini salah satu daripada hotel yang telah lama berada di Batu Pahat. Dan ini kami berada di Jalan Bakau Condong. Keadaan jalan seperti yang saya tunjukkan di sini. Di sebelah kiri ini ada pokok sena Bariani, tapi tutup hari ini. Ini sebenarnya saya nak menuju ke KPJ di Jalan Keluang Batu Pahat. Jadi saya kena melalui Jalan Bakau Condong. Ini ada signboard Hospital Batu Pahat itu terus ada ditunjukkan dekat sini. Boleh melalui Jalan Bakau Condong ni. Kita tengok ni Jalan Bakau Condong pada waktu pagi. Saya teruskan lagi perjalanan di
hadapan itu kalau kita tengok itu dulunya ialah Summit. Dan hari ini adalah merupakan hari Isnin. Jadi kita tengok itu pasar raya Target dekat sini. Ada dekat situ. Dulu tempat ini dikenali sebagai Summit. Ini adalah salah satu daripada pasar raya yang mula-mula sekali terdapat di Batu Pahat. Di sebelah yang tinggi itu adalah hotel. Itu Hotel Summit. Dan kita tengok ada beberapa papan tanda itu. Jadi ini terus saya akan menuju ke Jalan Keluang selepas ini. Di sebelah kiri ini terdapat beberapa bangunan. Jadi yang paling jelas kat situ adalah Public Bank yang ada di sini. Ini salah satu daripada Public Bank yang terdapat di Batu Pahat. Sebenarnya saya dalam perjalanan dari rumah tadi untuk menuju ke KPJ Hospital yang terdapat di Jalan Keluang Batu Pahat. Nampak kenderaan begitu banyak sekali di kawasan ini. Di sebelah sana itu ialah bangunan Tengku Mahkota Ibrahim Ismail. Ini merupakan pejabat tanah. Dan di sebelah ini ialah bangunan pelbagai guna. Jadi bangunan kerajaan ini. Dan di sebelah ini yang biru ini adalah Balai Polis Batu Pahat. Ini adalah merupakan Balai Polis Daerah Batu Pahat. Seperti ini saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Di sebelah ini pejabat pertanian. Dan selepas pejabat pertanian nanti kita tengok dekat sini, ini ialah kawasan Medan Selera. Ni yang banyak kereta tu. Ini ialah Medan Selera yang terdapat di hadapan Jalan Bakau Condong. Di sebelah ni, ini ialah Jabatan Parit dan Saliran Batu Pahat. Tu ada tulis kat sana. Dan ini ialah Jabat Majlis Agama Islam. Ini Ranhis SAJ. Ini yang Pejabat Majlis Agama Islam Batu Pahat. Dan di sebelahnya ini adalah Masjid Sultan Ismail. Di sebelah ni adalah Pantai Hospital Batu Pahat. Ini masih lagi berada di Jalan Batu Pahat Keluang. Tu nampak ni saya tunjukkan di sebelah kiri ni ialah Pantai Hospital. Ia adalah satu daripada pantai hospital yang terdapat di Batu Pahat. Ini merupakan hospital swasta. Okay, perjalanan untuk KPJ diteruskan lagi. Jadi kita akan melalui beberapa persempangan. Ini ada Al Ihsan Sport di sebelah kiri ni. Ini ialah kedai pakaian dan juga kedai kasut. Dan di sini adalah merupakan pusat perniagaan di Jalan Keluang Batu Pahat. Seperti ini saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ini sekolah kebangsaan Bukit Sorga di sebelah kiri saya ni. Tu. Jadi kita tengok ni keadaan sekolahnya. Tapi pada waktu ini ialah cuti lagi. Sebab itu senyap je sekolah kebangsaan Bukit Sorga ni. Di hadapan sana tu ada lagi satu pusat pasar raya yang terbesar di Bandar Batu Pahat. Ni kita tengok tu dia tulis BP Mall, Batu Pahat Mall. Tu ada ditunjukkan dekat situ. Ni kita tengok di sebelah kiri sahabat sekalian. Ini adalah merupakan pasar raya yang terbesar di Batu Pahat Mall.
Ini belum lagi dibuka kerana ini baru menunjukkan pukul 10 pagi. Dan di hadapan ni aircon yang dapat kita lihat adalah gerbang dia. Itu ada tulis selamat jalan pandu cermat. Itu ada tulis Batu Pahat. Kini perjalanan diteruskan lagi dan sekarang ni saya masih lagi berada di Jalan Batu Pahat Kluang. Jadi saya akan terus menuju ke YPJ Specialist Hospital. Jadi beginilah keadaan jalan pada waktu pagi, dan ini adalah merupakan jalan dua hala. Satu ni jalan menuju ke Kluang, dan yang di sebelah kanan saya itu ialah jalan menuju ke Batu Pahat. Untuk maklumat sahabat-sahabat, jalan di sini adalah merupakan jalan yang sangat sibuk sekali. Kerana jalan ini sebenarnya menuju ke Kluang melalui Parit Raja dan juga Air Hitam. Dan sekarang sedang dalam pembinaan. Jadi untuk ke YPJ, saya terpaksa buat U-turn di sini. Kerana saya baru melepasi KPJ tadi. Jadi untuk itu saya telah pun belok buat U-turn dan sekarang telah memberikan isyarat untuk belok ke sebelah kiri. Kerana KPJ Specialist Hospital ini berada di sebelah kiri, iaitu sebelah Petron tu. Jadi alhamdulillah akhirnya destinasi yang dituju telah pun sampai. Jadi saya sekali lagi berhati-hati, dan inilah bangunan KPJ yang saya nak pergi pada pagi ini. Jadi keadaannya adalah tenang dan saya masuk ke pintu utama dan terus pergi ke kawasan parking. Jadi pihak KPJ Specialist Hospital menyediakan parking yang banyak, terutama bagi kenderaan seperti kereta dan juga motosikal. Jadi sekarang ni saya sedang mencari kawasan parking yang sesuai untuk membolehkan kenderaan saya diletakkan di tempat yang betul agar tidak mengganggu kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi alhamdulillah, jadi bentar lagi saya akan dapat parking yang sedang dicari ini. Jadi nampak di sebelah kanan dan kiri itu banyak sekali kenderaan, dan akhirnya saya telah sampai di tempat parking yang dituju. Kini saya dah sampai di KPJ Hospital Batu Pahat. Ni kerana dia di sini saya ada urusan untuk ke hospital ini. Jadi saya tunjukkan tempat parkingnya bagaimana. Ni seperti ini. Jadi banyak juga kenderaan-kenderaan yang parking di sini. Ini semua adalah pelanggan-pelanggan yang datang ke KPJ Hospital Batu Pahat. Ini bahagian hadapan lobi hospital KPJ. Keadaannya seperti ini. Jadi setiap pelanggan yang datang ke sini bolehlah masuk melalui pintu masuk utama di sini. Ini ambulans. Ini kemalangan dan kecemasan aksiden kat sini. Ini ada pintu masuk Maybank ni. Dan saya naik ke atas ni. Ni urusan dia, jadi kena naikkan ke atas. Ini ialah kawasan kemudahan diagnostic image service, receptionist dan sebagainya ada di sini. Ini lagi satu kaunter yang terdapat di KPJ. Alhamdulillah semua urusan dapat berjalan dengan lancar pada pagi ini dan pendaftaran telah pun dibuat. Sebenarnya urusan saya di sini ialah untuk pergi ke klinik pakar ENT dan juga urusan untuk membuat CT scan dan juga MRI. Jadi setelah pendaftaran dibuat dan perbincangan dibuat dengan doktor pakar, akhirnya urusan dapat dilaksanakan dengan baik dan selesai. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan sahabat-sahabat, di hospital ini banyak menyediakan kepakaran-kepakaran dalam bidang
tertentu, dan kita tengok doktor-doktor yang ada di sini adalah merupakan doktor yang pakar dalam bidang masing-masing. Cuma apa yang perlu sahabat-sahabat perhatikan ialah untuk ke hospital ini memerlukan kos yang agak tinggi, kerana hospital ini adalah merupakan hospital swasta yang mana bagi mereka pemegang-pemegang kad hospital ataupun kad medical card bolehlah untuk berurusan di sini. Jadi kebetulan pada pagi ini sebenarnya saya berurusan untuk membuat MRI bagi penyakit yang telah dikenal pasti. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan selesai dan keputusan MRI telah pun diperolehi, dan pihak doktor pakar pun telah pun memberikan penjelasan dengan baik, dan alhamdulillah tidak ada banyak perkara yang timbul daripada MRI yang dibuat tadi. Hanya terdapat beberapa masalah yang sedikit, dan akhirnya saya merasa lega kerana apa yang dikhawatirkan selama ini tidak seperti yang disangkakan. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi di video-video yang lain pula.